Hai Tibers dan viewers, selamat datang ke channel saya semula. Oke, seperti Anda lihat di sebelah ni, ini bukan air cooler, tapi ini adalah portable aircon jenama Hisense. Oke, saya beli lebih kurang dalam tahun 2018. Lebih kurang sekarang dah mungkin mau dekat 5, bukan 5, 7 tahun. Saya dah guna aircon ni. Aircon ni tak sampai 1 horsepower sebenarnya. Dia dalam 9000 BTU. Kalau ruangan bilik 20 kali 10 memang cukup-cukup sejuk. Okey. Aircon ni bahagian udara panas akan keluar. Dia kena ada satu hose. Hose ni kita letak dekat tingkap. Okey. Dia ada package dia sekali lah untuk masuk. Kalau tingkap sliding tu lagi cantik. Kepitkan je dia punya alatan sekali tu dengan hose masuk. Jadi untuk mengeluarkan haba panas. Okey. Penjagaan aircon ni dia tak jauh beza dengan aircon rumah biasa yang inlet dengan outlet tu, yang split unit. Sama juga perlu di service, tapi agak mudah lah kalau jenis tu. Terutama bahagian dia punya cooling coil dengan dia punya apa ni, saya pun tak tahu. Ada nama depan tu. Okey. Ini akan masuk habuk. Jadi kita kena servis. Selain daripada kita servis filter dia, kita kena juga servis bahagian dalam. Jadi lebih kurang setengah tahun sekali lah kita servis. Tengok jugalah kalau keadaan dia seperti tidak kuat, tak sejuk sangat. Jadi dia tak sejuk sebab akibat kotor dia punya filter. Jadi nak tengok macam mana saya buat servis ni. Saya bongkar habis sebab biasa saya servis biasa aja. Ini saya bongkar habis dengan menggunakan alat yang spray yang digunakan untuk membersih aircon di rumah. Jom kita ke video seterusnya. Okey, inilah data berkenaan dengan saya punya aircon, portable aircon ni. Okey, lebih kurang 1000 watt. Okey. Dia sebenarnya dia tak sampai 1 horsepower juga ni, tapi kalau bilik saiz 12 kali 10 memang sejuk. Saya letak dekat bilik tidur. Okey, ini dia punya filter. Okey, kita keluarkan. Okey, taklah kotor sangat. Saya selalu bersihkan. Okey, ada habuk-habuk jugalah dalam ni. Okey, dan manakala bahagian ini dia ada satu lagi filter dia. Okey, buka, klik dari sini. Okey, itu bahagian dia punya cooling coil. Okey. Ini right, ada filter juga. Keluarkan. Ini kita filter bersih dengan air lah. Okey. Taklah kotor sangat. Saya pun pernah selalu cuci lah. Okey. Masukkan dengan air bersama dengan filter ni. Ini bahagian cooling coil dan bahagian ni dia punya apa tu? Tempat kondenser lah, lebih kurang macam tu. Ini tempat ruangan mengeluarkan haba panas. Ada blower fan ke dalam. Okey. Ini bahagian hadapan. Okey. Ni dia punya control. Dia ada remote tapi saya tak tahulah ke mana saya letak remote dulu. Tapi dia punya panel ni masih berfungsi. Okey. Ini bahagian ni. Okey, cover ni saya akan buka. Okey, jenama Hisense. Okey. Pertama kita ada buka skru ni. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 skru perlu kita buka. Ini bahagian bawah ni adalah tempat mengeluarkan air. Jadi saya akan buka lah. Oh, ada satu. Lupa pula. Sini. Bawah. Sini. Depan ni buka juga. Sebab kita nak buka depan. Kita cungkilkan sedikit. Dia terbuka. Okey. Ni cover dah. Ni saya akan cuci. Okey. Beginilah keadaannya. Tengok berhabuk. Okey. Kuat. Dia tak sejuk. Okey. Dia menghalang udara. Okey, kondenser dia ada air. Okey, dia punya control. Right. Nanti kita akan buang air tu. Ini lebih kurang dia punya pump. Ini bahagian dia punya wiring. Okey, saya nak buka bahagian ni. Ada skru. Dia punya control.
sebahagian sini. Buat saya nak buka bahagian ni. Ini kita keluarkan. Okey. Pelan-pelan. Baik. Jadi ada control board dia. Kita buka. Cit. Keluarkan. Alright. Okay, control board dia. Ini kita akan servis lah. Okay, inilah kanan depan dia. Okay, blower sejuk dia keluar di sini. Ini blower sejuk. Okay, mengeluarkan udara sejuk. Ini adalah cooling coil dia lah. Ini manakala dia punya, kalau kereta bahagian hadapan kereta lah. Apa tu dia punya coil. Okay, banyak air ke bawah. Jadi, habis berpusing baru tadi. Okay. Dalam ni dia punya apa tu untuk dia punya kompresor. Ini bahagian kompresor. Okey, bahagian ini dia dah cover dah supaya tak kena air. Jadi saya guna satu produk untuk menyembur lah. Sebenarnya dari atas ni kita boleh ini ya, lupa. Ini sensor dia. Sensor kesejukan dia. Saya akan buka. Sensor ni kena cuci lah. Right. Ini adalah bahagian sensor. Okey, mungkin ada liquid saya gunakan nanti. Dan saya cadang nak buka bahagian atas tu. Okey guys, apa yang saya jumpa sini setelah saya buka bahagian ni. Okey, tengok. Ada macam keladak. Okey. Tuh, keladak tu. Okey, keladak. Ini yang akan saya sembuh lah dengan chemical. Yang ni mungkin saya berus. Ini mungkin keras lah buka. Saya pakai berus je lah. Okey, saya guna vacuum ni je. Vacuum rumah. Tapi jenis portable dan dia punya ni berbulu supaya senang dia memberus. Okey, saya gunakan spray Econ. Okey. Mungkin sama dengan Econ cleaner lah dekat rumah. Dan air untuk membilas. Kalau nak guna air je, guna air saja pun boleh. Tapi saya nak guna ni lah. Saya pun pertama kali guna ni. Sebelum ni saya guna apa tu? Vacuum je. Right. Sembuh di sini. Okey, kena gunakan bekas lah sebab duduk di flat ni ada agak tu lah. Masukkan. Biar dia. Okey, biar dia makan. Tengok, dah keluar dah kotoran. Dia menarik kotoran. Kita tunggu beberapa minit. Dalam ini juga saya akan spray yang berkeladak tadi. Yang ni saya tak nak spray sebab motor dia di bawah. Takut kena ni. Rosak pula. Itu yang paling bagus je kalau buka. Saya tak ada pembuka dia. Tapi tak apalah, next service saya akan buat. Dan seterusnya ni bahagian dia punya sensor. Okay. Penting sensor ni. Okay. Biar dia di situ dulu. Kita biarkan beberapa minit. Baru kita akan bilaskan dengan air. Sementara menunggu, tindak belas kimia tu. Okay. Filter ni kita bersihkan. Okay. Pastikan kalau kita lihat bahagian ni yang nampak lebih, mana ini adalah bahagian yang dari luar. Okay. Bahagian ni adalah bahagian dalam. Jadi kalau kita nak sembuh, kita sembuh dari yang dalam supaya menolak habuk ni keluar. Untuk yang ini sama juga ambil semburan dari dalam. Sekarang saya nak bilas
ini selindung lah bagian kipas nih, supaya dia tak terkena air. Jadi so motor dia tuh kena air. Sekabila dari dalam tolak ke luar. Sekarang bagian hadapan dia pula. Sekarang saya nak buka, nak pasang kabel ni. Right. Bahagian bawah dalam ni, kita tengok tak ada keradak lagi. Yang coklat-coklat tadi dah clear dah. Ada air bawah ni. Jadi kita akan lap jugalah sedikit air tu. Tapi tak ada masalah jugalah kalau ada air. Jangan bahagian kipas ni kena air, serisau motor bawah tu kena air. Sebab dia berkongsi, atas blower atas dengan blower bawah, blower panas bawah pun berkongsi. Bahagian dia punya saluran udara. Kita pasang cover atas. Dia hanya menggunakan klip. Ada 1, 2, 3, 4 klip. 6. Masukkan. Masuk ke klip dia. Right. Sekarang bahagian penutup atas. Ini tersepit pula. Bagaimana tadi ya? Begini. Oh, betul. Masuk sini. Masuk sini. Dan skru masuk ke lubang masing-masing. Yang ini dah ngam. Tinggal yang ini dia masuk. Right. Bagian ini dia fit. Alright. Barulah kita pasang bahagian dia punya sensor. Sepatutnya dia masuk bawah sini, tapi tak apalah, saya malah nak buka balik. Okey lah, taklah mengganggu. Right. Sini masuk wire dalam wire harness. Lepas tutup cover ni, skru ni tadi kita dah buka, kita kunci balik lah. Ada 3 skru. Sekarang kita akan kuncikan 3 skru. 1, 2, 3. Pastikan yang ni jangan kuat. Pergi kepada 1 ataupun 0. Kalau tidak, skru anda akan loose. Guys, sebelum kita buat pemasangan kabel dia, kita tengok dulu dengan lebih dekat. Semuanya bahagian blower dah ada pasang, cuma tunggu kita pasang bahagian casing. Yang ni memang nampak cantik lah, bersih. Bahagian dalam blower pun bersih, blower panas. Dalam tak ada air lagi. Dah lap keluar. Right. Kita akan pasang cover. Sini dekat sini dia ada air sikit pun tak apalah. Yang bawah ni air dah kering. Dalam ni tak ada air lagi. Untuk yang alat ni sebenarnya aircon jenis ni dia tak ada service line macam aircon split unit dan split unit lah yang ada luar dan dalam. Jadi dia ada service line, maksud dia untuk kita isi gas. Aircon jenis ni dia tak main top up gas, dia cuma kalau ada gas habis, maknanya dia bocor lah, ada kebocoran, ada leaking. Aircon ni tak ada leaking, cuma nak servis dia sebab
kotor. Sebab kadang-kadang dia macam tak berapa sejuk lah, kurang sejuk. Sebab bahagian ni dia tersumbat, jadi dia tak dapat sejuk yang betul. Manakala bahagian ni, kadang-kadang pun ini adalah bahagian indikator pelampung air. Okay. Kalau dia punya air tu banyak, dia akan naik atas. Okay. Dia akan naik atas. Nampak? Dia akan naik atas. Jadi itulah yang dia akan kontrolkan. Jadi cara nak buang dia, kita buang dekat sini. Bahagian ni memang saya tutup. Bawa satu bekas besen ke, buka, air dia akan jatuh. Okay, bila dia function, dia memang ada air meleleh. Meleleh ke sini, takungan. Kalau dia naik, dia akan ada masalah dari segi kesejukan dia lah. Dia tak berapa sejuk. Okay, saya akan pasang casing lah. Okay, saya nak pasang casing hadapan. Okay, saya dah bersihkan. Okay, tak ada yang hitam lagi. Okay. Dalam pun dah okey. Yang bawah hitam sini tak ada lagi. Okay, kita akan pasang. Dia ada penyangkut ni. Dia kena masuk sini. Okay, sama juga dekat sebelah. Okay, pertama kita masukkan dulu. Okay, sebelum tu untuk dia punya board. Kita masukkan klip je. Oh, pusing. Right. Masuk. Right, dah fit. Itulah kita pasang casingnya. Okay, ada 2 skru sini. Ini kita masuk lubang ni. Right, sama juga yang ni. Right. Jadi kita skrukan ni, atas ni, 1, 2, 3. Okay, masukkan skru. Okay, kemudian kita pasang bahagian belakang. Okay, dia ada klip. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 6. Okay. Kita kembangkan. Okay. Cek sebelum kita fitkan dia. Sekarang grafik masuk, kita masukkan skru 6 biji. Masuk tepi ni, kiri dan kanan. Dan filter ni dengan cover dia, diorang ni sama bentuk. Okay, untuk bahagian tu. Okay, kita masukkan je. Dia dah ada thread dia sendiri. Lepas tu kita tekan je lah. Okay, untuk masukkan dia. Alright. Okay, nak masuk dia. Tengok ruang ni. Letak kat sini. Okay, dan tekan. Dan filter sebelah ni. Masukkan. Dah. Selesai. Jadi kita biarkan dulu dalam 1 ke 2 jam. Okay. Baru kita on kan dia. Okay guys. Sekarang kita nak try on. Okay. Lampu dia hidup. Dan kita tekan power. Okay. Kita keluarkan mic ni. Bunyi angin. Ada bunyi angin. Dan bahagian belakang mesinnya. Ini bahagian blower dah. Blower panas. Okay. Sebab dia baru
servis, dia belum panas lagi lah. Tunggu lama baru dia panas. Tengok dia dah sejuk. Okay, dah rasa sejuk dia. Okay guys, setakat itu saja DIY yang saya buat berkenaan dengan servis portable aircon. Diharap portable aircon ni, servis ni dapat membantu anda bagi yang pemilik portable aircon, cara kita nak servis. Okay, sejuk. Okay, itu saja daripada saya. Salam jumpa di next DIY yang akan datang.